Kata Angelito, beliau berasal dari Filipin mungkin, dan katanya kepercayaan orang-orang Filipin, makhluk dengan diberi nama Manananggal. Seperti yang orang-orang Melayu di Singapura, Malaysia percaya dengan kewujudan makhluk sama seperti Pontianak. Dikatakan Manananggal ini mencari mangsa, dan selalunya mangsa Manananggal adalah wanita-wanita hamil. Dan dikatakan mengikut kepercayaan kaum-kaum Filipin, memang tidak baik untuk mereka yang hamil keluar di waktu senja ataupun di waktu malam. Manananggal akan bertukar-tukar bentuk tubuhnya. Kadangkala ia boleh menjadi seorang manusia, kadangkala akan menjadi makhluk yang menyeramkan. Bila dia berdampingan dengan wanita hamil, Manananggal, mengikut kata Angelito, dengan kepercayaan orang-orang Filipin, akan mengoyakkan perut wanita tersebut dan akan mengeluarkan bayi dalam kandungan. Selain dari itu, dikatakan di sini orang-orang Filipin juga mempercayai fairies, ataupun mungkin panji-panji ataupun fairies yang dikatakan di sinilah. Dan sesiapa, tidak sebarang orang boleh melihat fairies yang disebutkan. Hanya beberapa orang sahaja yang boleh melihat fairies. Dan dikatakan nenek moyang beliau, kalau seseorang itu ternampak fairies, tidak dibenarkan untuk berkata-kata kepada pari-pari ataupun fairies tersebut. Ini kerana pari-pari itu akan boleh membawa maut dan boleh membinasakan mereka semua. Jadi bagaimana para pendengar? Itulah sedikit informasi daripada email yang saya terima dari saudara kita yang berasal dari Filipin, UK Angelito, yang juga gemar mendengar Misteri Jam 12.